Apa benda kau pakai ni? Macam koala je aku tengok. Bukanlah. Ni telepon, bukan koala. Kau tahu tak ni apa? Entah, macam koala lah kot untuk keringkan rambut. Salah tu, ni namanya teleport antara aksesori wanita-wanita dekat Negeri Sembilan. Oh, patutlah macam pernah nampak. Mestilah pernah nampak. Aksesori ni selalu dipakai dalam majlis adat memang sebahagian budaya tau. Korang mesti pernah tengok cerita kartun Kampung Boy kan? Dalam tu ada watak seorang nenek selalu pakai telefon. Bukan tu je. Dalam sesetengah persembahan tradisional Negeri Sembilan, piring ni digunakan sebagai props tamu untuk diorang punya persembahan tau. Piring ni bukan saja untuk menjadikan makanan, ni digunakan sebagai props untuk tarian piring. Kalau telepon melambangkan identiti wanita Negeri Sembilan, Piring pula melambangkan warisan seni yang masih dipelihara sehingga ke hari ini. Maksud kau, talian piring? Betul. di sebalik dentingan piring dan keindahan busana tradisional, tersimpan sebuah warisan yang menjadi identiti masyarakat Negeri Sembilan. Tarian piring bukan sekadar persembahan seni, malah menyimpan sejarah panjang yang telah merentasi pelbagai zaman. Jadi, bagaimana sebenarnya tarian ini bermula? Dan apakah keunikan yang menjadikannya masih dipelihara sehingga ke hari ini? Apabila kita menyebut tentang warisan budaya Negeri Sembilan, kebanyakan orang pasti akan teringat kepada adat berpatih ataupun rumah tradisional Minangkabau. Namun sebenarnya, negeri ini juga mempunyai satu persembahan yang cukup unik, iaitu tarian piring. Tahukah anda bahawa tarian ini sebenarnya berasal daripada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia? Menurut sejarah, tarian piring dipercayai telah wujud sekitar abad ke-12. Pada ketika itu, ia dipersembahkan sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai yang memberikan hasil yang lumayan. Malah sebelum kedatangan Islam, tarian ini turut dikaitkan dengan upacara ritual masyarakat Minangkabau sebagai simbol penghargaan kepada dewa-dewa mengikut kepercayaan animisme mereka. Namun, apabila Islam mula berkembang di alam Melayu sekitar abad ke-14, fungsi tarian ini turut berubah. Ia tidak lagi dikaitkan dengan unsur pemujaan. Malah, sebaliknya dijadikan sebagai persembahan budaya dalam majlis kebudayaan, majlis perkahwinan, keramaian dan pelbagai acara kebudayaan. Perubahan ini membantu dan membuktikan bahawa sesuatu warisan mampu menyesuaikan diri mengikut perubahan masyarakat tanpa menghilangkan identitinya. Apabila masyarakat Minangkabau berhijrah ke Negeri Sembilan, mereka turut membawa bersama adat, budaya dan kesenian mereka termasuklah tarian piring. Sehingga ke hari ini, tarian ini masih menjadi salah satu identiti budaya penting Negeri Sembilan dan masih dipersembahkan dalam festival kebudayaan, majlis rasmi serta program pelancongan warisan. Persembahan ini turut dipelihara oleh Badan Kebudayaan dan penggiat seni agar generasi muda dapat mengenali serta menghargai keunikan seni tradisional tersebut. Tetapi, mungkin ramai yang tertanya-tanya, jika tarian piring ini berasal daripada Sumatera Barat, adakah persembahan yang kita lihat di Negeri Sembilan hari ini masih sama seperti di tempat asalnya? Atau sudah mengalami perubahan mengikut identiti masyarakat tempatan? Berdasarkan pandangan Puan Haslina, tarian piring Negeri Sembilan berkongsi asas yang sama dengan tarian piring Minangkabau. Walau bagaimanapun, pergerakannya telah diolah secara lebih kreatif bagi mencerminkan identiti Negeri Sembilan, termasuklah melalui pengenalan tarian piring lambung sebagai identiti negeri. Daripada perkongsian beliau, kita dapat melihat bahawa tarian piring Negeri Sembilan masih mengekalkan identiti asal masyarakat Minangkabau. Terutamanya penggunaan piring, gerak tari dan nilai kebersamaan yang menjadi asas kepada tarian ini. Namun begitu, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan mengikut perkembangan masyarakat tempatan sama ada daripada segi kostum, muzik maupun bentuk persembahan. Hari ini, tarian piring lebih banyak dipersembahkan sebagai hiburan budaya dalam majlis rasmi, festival dan acara pelancongan. Persoalannya pula, apakah yang menjadikan tarian piring ini begitu istimewa sehingga masih menjadi tumpuan penonton? Keunikan paling ketara sudah tentu terletak pada penggunaan piring sebagai prop utama. Kalau diberikan 2 keping piring kepada anda sekarang, agak-agak boleh tak menari sambil memastikan kedua-duanya tidak terjatuh? Nampak mudah, tetapi sebenarnya memerlukan keseimbangan badan, koordinasi pergerakan dan latihan yang sangat tinggi. Sepanjang persembahan, setiap penari bukan sahaja perlu menghafal koreografi, malah perlu bergerak secara seragam mengikut retak muzik sambil memastikan piring sentiasa berada dalam genggaman mereka. Bunyi hentakan dan ketukan piring pula menghasilkan ritma yang tersendiri, menjadikan persembahan ini lebih hidup dan mudah dikenali. Tidak hairanlah tarian piring sering menjadi antara persembahan yang paling dinanti-nantikan dalam festival kebudayaan.
Namun, dalam dunia semakin moden dengan pelbagai hiburan digital dan pengaruh media sosial, masih mampukah keunikan ini mampu menarik perhatian generasi muda? Atau adakah tarian ini semakin dilupakan? Menurut Puan Haslina, tarian piring di Negeri Sembilan mempunyai banyak keunikan yang wajar dipelihara. Beliau menekankan bahawa generasi muda perlu didedahkan dan diajar mengenai tarian warisan ini, manakala kreativiti baru boleh diterapkan dalam persembahan bagi memastikan tarian piring terus diminati tanpa mengabaikan nilai asalnya. Jelaslah bahawa tarian piring bukan sekadar sebuah tarian tradisional. Di sebalik setiap gerakan, bunyi dentingan piring dan keindahan busananya tersimpan sejarah, identiti dan nilai budaya yang diwarisi sejak ratusan tahun dahulu. Namun, mempunyai sejarah yang panjang sahaja tidak mencukupi untuk memastikan sebuah warisan terus kekal. Persoalannya sekarang, apakah usaha yang dilakukan untuk memelihara keaslian tarian piring agar tidak hilang ditelan arus pemodenan? Dalam bahagian seterusnya, kita akan melihat sendiri pandangan para pakar tentang usaha-usaha pemeliharaan dan cabaran yang dihadapi dalam memastikan warisan ini untuk terus hidup dalam generasi yang akan datang. Okay. Itu yang lelaki. Yang lelaki. Kalau yang wanita? Yang wanita hanya di sebelah kanan, Okey. dihayunkan dan di sebelah kiri. Oh. Dan pergerakan wanita ni dia merendah lah. Oh, dia rendah sikit. Dan lelaki dia lebih kepada kedudukan kuda-kuda. Oh, dia kuda-kuda tu. Dia kuda-kuda. Oh. Tarian piring merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dipelihara agar tidak pupus. Dalam era pemodenan dan perkembangan digital, usaha pemeliharaan tarian piring dilihat semakin penting bagi memastikan warisan ini kekal relevan. Pelbagai pihak termasuk penggiat seni, institusi dan komuniti tempatan mula memainkan peranan dalam memastikan seni tradisional ini terus diwarisi oleh generasi muda. Tarian piring turut diperkukuhkan melalui penganjuran festival seni dan pelbagai program budaya yang mendapat sokongan daripada kerajaan serta organisasi berkaitan. Kerjasama antara kerajaan, penggiat seni dan masyarakat amat penting untuk memastikan warisan budaya ini dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Namun, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam usaha memelihara tarian ini? Puan Haslina mengatakan bahawa cabaran utama memelihara tarian piring pada masa kini ialah kesukaran untuk mengajar tarian piring kepada generasi baru. Generasi baru sukar untuk belajar tarian piring kerana sekarang lebih banyak tarian moden. Sebagai tenaga pengajar, beliau perlu mencari cara bagaimana untuk membuatkan generasi muda sekarang suka terhadap tarian tradisional dan boleh mengangkat semula tarian piring ini. Menurut beliau, kesukaran mencari penari merupakan cabaran yang perlu ditempuh untuk mewariskan tarian ini kepada generasi baru. Penguasaan teknik persembahan yang betul merupakan aspek penting yang sukar dicari di kalangan generasi muda. Walaupun kelihatan mudah kepada penonton, setiap gerakan dalam tarian piring memerlukan kemahiran latihan dan koordinasi yang tinggi. Penari perlu mengawal keseimbangan badan, mengikut rentak lagu sambil memegang piring pada kedua-dua belah tangan tanpa menjatuhkannya. Selain cabaran dari segi pencarian penari, tarian piring juga berdepan isu kekurangan dokumentasi. Kebanyakan ilmu berkaitan tarian ini masih diwariskan secara lisan dan melalui latihan praktikal dalam komuniti. Keadaan ini boleh menyebabkan sebahagian elemen asal tarian hilang atau berubah mengikut peredaran masa. Melalui dokumentasi, setiap aspek tarian piring seperti sejarah, pergerakan, muzik dan kostum akan direkodkan dalam bentuk artikel, gambar serta rakaman video. Walaupun media sosial memberikan banyak manfaat, penggunaannya perlu diseimbangkan dalam usaha mengekalkan keaslian warisan budaya. Kandungan yang dihasilkan perlu memastikan maklumat yang disampaikan adalah tepat dan tidak menjejaskan identiti asal tarian piring. Kreativiti juga diperlukan supaya warisan budaya dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih menarik kepada masyarakat moden. Mari kita dengarkan pendapat pakar tentang penggunaan media sosial dalam usaha pemeliharaan tarian piring. Encik Alif berpendapat bahawa media sosial sangat penting. Usaha-usaha memelihara tarian piring sebenarnya lebih bagus jika diletakkan di media sosial. Kerana media sosial adalah salah satu perkara yang kita selalu lihat pada hari ini. Jadi, lebih mudah untuk masyarakat terutama generasi muda untuk mempelajari. Mungkin generasi muda tidak berminat, namun daripada media sosial, mereka boleh mencari info-info tentang tarian piring ini. Jelas dikatakan bahawa media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam mempromosikan dan memelihara warisan tarian piring kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Walaupun terdapat pelbagai cabaran dalam usaha memelihara warisan ini, namun di setiap cabaran pasti ada jalan penyelesaiannya. Persoalannya,
Adakah kita sanggup membiarkan warisan tarian yang diwarisi sejak dahulu pupus di telan zaman? Sudah tentu tidak. Oleh itu, kita perlu bersatu hati dan berganding bahu untuk memastikan tarian piring terus kekal hidup dalam ingatan masyarakat. Tarian piring bukan sekadar sebuah persembahan tradisional yang dipertontonkan di atas pentas. Bagi masyarakat Negeri Sembilan, tarian ini merupakan sebahagian daripada sejarah, identiti dan warisan budaya yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Tahukah anda bahawa sehingga hari ini, tarian piring masih dipersembahkan dalam pelbagai majlis kebudayaan, sambutan rasmi negeri dan program komuniti. Inilah yang menjadikan tarian piring terus hidup dalam kehidupan masyarakat tempatan. Selain menjadi hiburan, tarian ini turut melambangkan jati diri masyarakat Negeri Sembilan yang masih mengekalkan pengaruh budaya Minangkabau sehingga hari ini. Masyarakat tempatan percaya bahawa setiap persembahan bukan sekadar mempamerkan keindahan gerak tari, malah turut memperkenalkan sejarah, adat resam dan nilai kehidupan masyarakat terdahulu kepada generasi hari ini. Pada masa yang sama, persembahan tarian piring juga menjadi medium untuk memperkenalkan budaya Negeri Sembilan kepada pelancong dan masyarakat luar. Oleh sebab itu, masyarakat melihat tarian piring sebagai warisan budaya yang perlu dipelihara agar identiti negeri ini terus dikenali dan dihargai oleh generasi akan datang. Apabila kita bercakap tentang identiti Negeri Sembilan, sudah tentu ramai yang akan mengaitkannya dengan adat pepatih. Namun sebenarnya, seni persembahan seperti tarian piring juga memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk identiti budaya negeri ini. Keunikan gerakan tari, penggunaan piring sebagai perak utama serta iringan muzik tradisional menjadikan persembahan ini mempunyai identiti yang sukar ditemui dalam tarian lain. Setiap kali tarian piring dipersembahkan, ia sebenarnya menjadi satu cara untuk memperkenalkan budaya Negeri Sembilan kepada masyarakat yang lebih luas. Malah, pelibatan komuniti tempatan, institusi kebudayaan dan pihak kerajaan dalam mengajukan pelbagai program warisan turut membantu memastikan kesinambungan tarian piring sebagai identiti budaya negeri dapat diteruskan. Persoalannya sekarang, adakah masyarakat sendiri masih menghargai warisan ini seperti dahulu? Untuk mendapatkan jawapannya, kami telah menemui seorang masyarakat tempatan bagi berkongsi pandangan beliau. Okay. Secara umumnya, masyarakat tempatan masih anggap tarian piring ni agak penting lah sebab tarian ni memang ada kaitan rapat dengan sejarah dan identiti orang Minangkabau kat Negeri Sembilan. So, tarian ni bukan setakat saja untuk hiburan je, tapi dia sebenarnya dapat cerminkan nilai budaya, adat resam and jati diri masyarakat kita yang telah diwarisi turun-temurun. Daripada perkongsian beliau, kita dapat melihat bahawa masyarakat tempatan masih menganggap tarian piring sebagai satu warisan yang penting kerana tarian ini mempunyai hubungan yang rapat dengan sejarah dan identiti masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan. Namun begitu, beliau turut menjelaskan bahawa perspektif terhadap tarian piring berbeza mengikut generasi. Golongan yang lebih berusia lazimnya lebih memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam tarian ini. Manakala, sebahagian generasi muda pula kurang terdedah akibat pengaruh hiburan moden dan media digital. Jadi, timbul satu persoalan, dalam dunia yang semakin moden ini, sejauh manakah generasi muda masih menerima dan menghargai tarian piring? Tidak dapat dinafikan bahawa perubahan gaya hidup hari ini telah memberi kesan kepada cara masyarakat menghargai seni warisan tradisional. Ramai generasi muda lebih cenderung kepada hiburan digital, media sosial dan budaya popular berbanding seni tradisional seperti tarian piring. Namun, adakah keadaan ini bermaksud tarian piring sudah tidak lagi relevan? Jawapannya tidak. Masyarakat percaya bahawa tarian piring masih mempunyai tempat dalam kalangan generasi muda sekiranya dipersembahkan dengan pendekatan yang lebih kreatif melalui festival kebudayaan, program pelancongan, media sosial dan program pendidikan warisan. Selain itu, penggunaan platform digital juga memberi peluang kepada masyarakat luar untuk mengenali keunikan tarian piring tanpa perlu hadir secara fizikal ke sesuatu persembahan. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan memelihara warisan budaya, malah membantu memastikan seni tradisional ini terus relevan mengikut peredaran zaman. Jadi, sejauh manakah masyarakat Negeri Sembilan sendiri
berjaya meneruskan usaha memelihara tarian piring sebagai warisan budaya tidak ketara. Kita ada banyak inisiatif yang boleh libatkan komuniti, sekolah-sekolah dan juga agensi kerajaan. Contohnya, tarian piring ni masih lagi dipersembahkan dalam majlis kahwin, sambutan kebudayaan, festival dan acara rasmi negeri. Daripada penjelasan beliau, jelas menunjukkan bahawa masyarakat Negeri Sembilan masih memainkan peranan yang aktif dalam memelihara tarian piring melalui festival kebudayaan, persembahan komuniti, latihan dan bengkel dan pertandingan yang dianjurkan oleh kumpulan kebudayaan serta JKKN. Walau bagaimanapun, cabaran seperti pengaruh budaya moden, kekurangan penggiat seni dan minat generasi muda yang semakin berkurangan masih memerlukan perhatian daripada semua pihak. Oleh itu, usaha pemeliharaan tidak boleh bergantung kepada satu pihak sahaja. Sebaiknya, memerlukan kerjasama antara masyarakat, institusi pendidikan, penggiat seni dan agensi kerajaan. Jelaslah bahawa tarian piring bukan sekadar sebuah persembahan tradisional, malah merupakan lambang identiti sejarah dan kebanggaan masyarakat Negeri Sembilan. Namun, satu persoalan terakhir masih belum terjawab. Bagaimanakah tarian piring dipromosikan sehingga mampu menjadi salah satu tarikan pelancongan budaya Negeri Sembilan? Itulah yang akan kita terokai dalam bahagian seterusnya apabila kita melihat peranan tarian piring sebagai warisan budaya dan produk pelancongan. Tahukah anda, warisan budaya seperti tarian piring tidak akan terus kekal jika tiada usaha untuk memelihara dan mewariskannya kepada generasi akan datang. Selain agensi kerajaan dan penggiat seni, institusi seperti pendidikan, universiti juga memainkan peranan yang sangat besar melalui penyelidikan, seminar, bengkel, pameran dan pelbagai aktiviti kebudayaan. Pelajar bukan sahaja dapat mengenali sejarah tarian piring, malah memahami nilai, identiti dan keunikan budaya yang terkandung di dalamnya. Hasil penyelidikan dan dokumentasi yang dilakukan oleh institusi pendidikan juga membantu memastikan warisan ini direkodkan dengan lebih sistematik supaya boleh dijadikan rujukan pada masa hadapan. Dengan cara ini, tarian piring bukan sahaja terus dipelihara, malah semakin dihargai oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, memelihara sahaja tidak mencukupi. Tarian piring juga perlu dipromosikan supaya lebih ramai orang mengenali keunikannya sebagai produk pelancongan budaya Negeri Sembilan. Kerjasama antara universiti, penggiat seni, JKKN, MOTEK dan komuniti mampu membuka lebih banyak peluang melalui festival, penyelidikan, program kebudayaan dan media sosial. Apabila usaha ini dilakukan secara berterusan, tarian piring bukan sahaja terus dipelihara, malah semakin dikenali oleh masyarakat dan pelancong. Jadi bagi saya, kalau kita nak terus pelihara warisan tarian ni, kita mesti mulakan dari awal. Mulakan dari bangku sekolah dan seterusnya ke peringkat pengajian tinggi, di universiti, di college-college. Kita terus menjalankan kajian-kajian tertentu dalam untuk melihat bagaimana penerimaan generasi baru setiap kali kita jumpa dengan berbagai generasi X lah, Y lah, Z. So penerimaan dia berbeza. Jadi inilah antara peranan-peranan yang harus terus dimainkan oleh institusi serta sekolah-sekolah dalam memastikan pemeliharaan tarian warisan ini berterusan. Menarik bukan? Jelas bahawa kerjasama antara institusi pendidikan dan pelbagai agensi mampu memastikan tarian piring terus relevan. Tetapi sebenarnya, apakah yang menjadikan tarian piring begitu istimewa sehingga layak diketengahkan sebagai produk pelancongan budaya? Apabila bercakap tentang identiti Negeri Sembilan, tarian piring sememangnya antara warisan budaya yang paling unik dan membanggakan. Tarian ini mencerminkan pengaruh budaya masyarakat Minangkabau yang telah berkembang mengikut identiti tempatan. Apa yang menjadikan tarian piring begitu istimewa ialah gabungan gerakan yang anggun, penggunaan piring sebagai prop utama serta iringan muzik tradisional yang menciptakan persembahan penuh bertenaga dan memukau. Tidak hairanlah tarian ini sering dipersembahkan dalam festival kebudayaan, majlis rasmi dan pelbagai program pelancongan. Melalui persembahan seperti ini, pelawat bukan sahaja dapat menikmati keindahan seni tari, malah berpeluang mengenali sejarah,
adat resam dan nilai budaya masyarakat Negeri Sembilan dengan lebih dekat. Pengalaman ini menjadikan tarian piring bukan sekadar sebuah persembahan tetapi juga satu medium untuk memperkenalkan identiti negeri kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Pada masa kini, promosi tarian piring tidak lagi terhad di atas pentas sahaja. Dengan adanya festival kebudayaan, media sosial dan pelbagai program pelancongan, semakin ramai orang dapat mengenali seni tradisional ini. Malah, satu persembahan atau satu video di media sosial mampu memperkenalkan tarian piring kepada penonton dari seluruh negara bahkan ke peringkat antarabangsa. Inilah sebabnya usaha promosi perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Kita selalu lihat di mana-mana pun kita pergi, kita akan dipersembahkan dengan tarian-tarian budaya, tarian-tarian tradisional yang sering dipersembahkan kepada pelancong. Macam baru-baru ni saya ke Bukit Tinggi, Indonesia. Saya dah 3 kali ke sana dan setiap kali saya pergi, travel agent saya akan bawa kumpulan penari tradisional dan mereka akan menarilah tarian lilin dan tarian piring dan sebagainya. So saya dah beberapa kali dapat melihat bagaimana tarian piring dipersembahkan dan bukan senang ya untuk buat tarian piring ni. Dia memang menggunakan skill yang sangat hebat yang memerlukan latihan yang bertubi-tubi orang kata baru you boleh mahir dalam seni tarian tersebut. Jadi dalam mempromosikan pelancongan, bagi saya tarian tu adalah satu produk yang sangat penting bagi semua culture. Every culture kita tengok memang diorang ada tarian-tarian ataupun folklore diorang sendiri dalam mempromosikan masyarakat ataupun identiti masyarakat tersebut. Kesimpulannya, tarian piring bukan sekadar sebuah tarian tradisional tetapi merupakan simbol identiti, sejarah dan kebanggaan Negeri Sembilan. Dengan sokongan institusi pendidikan, agensi kerajaan dan penggiat seni dan masyarakat juga, warisan ini mampu terus dipromosikan kepada generasi akan datang serta pelancong dari dalam dan luar negara. Jadi, kalau anda berpeluang berkunjung ke Negeri Sembilan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan sendiri keindahan tarian piring. Siapa tahu, satu persembahan ini mungkin membuatkan anda lebih menghargai kekayaan budaya Malaysia. Sama-sama kita hargai, pelihara dan membanggakan warisan budaya kita agar terus hidup untuk generasi akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam vlog seterusnya. Ni lah lalat ni. Jatuh. Seperti tarian piring dan juga mas tarian piring. Kau tahu? Kau tahu? Tahu. Tak tahu. Apa benda kau pakai ni? Apa ni kau pakai tu? Macam tu alam aja. Kau memang nak macam ni ke? Boleh je komuniti tempatan mula memain tempatan lah pun. Nak test mic ke apa? Hello. Hah? Saya tengah ke tepi ke sana? Di 9. Kau lah. Kau bukan aku. Kau lah.